Semalam ada seorang budak call saya. Bang, saya nak tanya abang. Satu hari tu saya buat dosa bang. Saya baru lepas buat dosa. Lepas tu saya sangat menyesal bang. Saya menangis tempat Allah. Saya buat solat taubat bang. Saya menangis. Sehinggalah saya tertidur gitu. Dalam tidur saya bang, tiba-tiba saya bangun. Saya berada dalam satu dakapan seorang lelaki yang berbadan sasa. Yang badannya setinggi pada saya. Saya menangis kat dada dia. Tapi ajibnya bang, ajaibnya, mulut saya berkata gini, ya Rasulullah, kau tolonglah minta ampun pada Allah ya Rasulullah atas dosa-dosa aku. Pemuda tadi peluk dia rapat-rapat. Dia naik nak tengok muka, terbangun tidur. Dia jawapannya, Allah takkan izinkan mata yang selalu buat tengok maksiat, tengok Nabi SAW. Sebab tu abang tak tengok Nabi lagi, sebab banyak mata abang masih buat maksiat. Allah takkan izinkan mata yang selalu tengok maksiat ni tengok muka Nabi SAW. Takkan. Abang cakap, adik tinggalkan dosa-dosa mata adik. InsyaAllah satu hari adik akan tengok wajah Nabi SAW walaupun dalam mimpi. Dua-dua ni kaki selawat rupanya. Tapi kerana mata, sebab tu mata ni dia bahaya. Daripada mata dia boleh turun hitamkan hati.